Bismillah. Perkongsian kita pada hari ini bertajuk Jom nak tahu harga pasaran Arca Gaharu. Tuan-tuan dan puan nak tahu harga pasaran Gaharu? Jom ikuti sesi kali ini. Okey, Gaharu bukan sekadar kayu wangi. Arca Gaharu adalah seni semula jadi yang tak ternilai. Okey. Ada dua jenis utama arca Gaharu ni. Satu arca yang diraut, yakni diukir daripada batang atau dahan pokok karas yang bergaharu. Yang kedua adalah arca semula jadi, iaitu hasil kayu karas yang reput yang hanya tinggal bahagian gaharu keras yang terbentuk unik. Okey, itu dua jenis arca Gaharu. Okey, berkenaan dengan harga pula, di Malaysia harga arca Gaharu boleh mencecah 1,500 hingga ke 10,000 satu unit. Okey, manakala di pasaran antarabangsa seperti Taiwan, China, UAE, kolektor sanggup bayar sehingga $2,000 hingga ke 15,000 untuk satu arca yang unik. Itu fakta harga ya. Okey, kita sambung lagi. Okey, arca Gaharu ni adalah seni semula jadi. Seni semula jadi yang mana yang merautnya pun orang yang ada seni. Orang yang begitu teliti dan berkemahiran, yang mana dengan kemahiran tersebut dia mengelakkan untuk daripada dia mengikis bahagian yang bergaharu tu. Dia cuma membuang bahagian yang bukan gaharu dan terhasillah gaharu mengikut bentuk gaharu yang terhasil pada dahan atau batang pokok tersebut. Jadi kita dapat bentuk yang begitu cantik dan unik lah. Jadi boleh tengok di video ni bagaimana hasilnya. Nampak dia smooth je kan. Dan nampak macam berkilat. Yang kilat tu adalah kesan daripada resin lah. Okey, begitu cantik sekali kan. Dia unik lah, benda ni unik. There's no copy. Okey, sekian.